Majlis Bandaraya Subang Jaya dengan kerjasama Pemerbadanan Menteri Besar Selangor telah mengadakan majlis penyerahan sumbangan kepada peniaga yang terjejas berikutan insiden kebakaran di tapak penjaja The Roundabout at Putra Heights pada 11 Februari 2025. Majlis ini telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Muhammad Najwan bin Halimi, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Belia, Sukan dan Keusahawanan bersama Yang Berbahagia Dato' Amirul Azizan bin Dato' Sri Abdul Rahim, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Subang Jaya. Masa ke semasa kita akan pantau dan lihat apa-apa lagi kemudahan dan keperluan kepada para usahawan kita khususnya di negeri Selangor ni dan di MBSJ. Jadi terima kasih dan tahniah sekali lagi pada Datuk Bandar, Datuk Amirul dan pasukan beliau di MBSJ. Sebanyak RM13,450 bantuan sumbangan wang tunai oleh Pemerbadanan Menteri Besar Selangor telah diserahkan kepada 23 peniaga terjejas dan Agrobank turut menyumbang 35 unit kanopi serta 60 unit payung sebagai sokongan kepada pemulihan operasi perniagaan kepada peniaga yang terlibat. Istimewa dalam majlis ini, turut diedarkan kupon digital bernilai RM10 oleh platform Selangor kepada 300 pengunjung terawal sebagai galakan kepada pembeli untuk menyokong peniaga tempatan. Majlis ini turut dimeriahkan dengan pertunjukan kereta mewah Supercar 50 memberi peluang kepada pengunjung menyaksikan pelbagai model kereta mewah dari dekat selain berpeluang bergambar bersama kereta idaman.